Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala pujian bagi Allah yang menurunkan kitab kepada hamba-Nya yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Pada hari ini kita menyambung siri akhir daripada surah Yasin ayat 69 hingga 83. Kita mulakan dengan doa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Pada perjumpaan kita yang lepas-lepas, kita sudah membincangkan 68 ayat bagaimana kaedah atas, belakang dan depan, ya, di mana daripada atas itu wahyu yang Allah berikan adalah sebagai hujjah, sebagai satu pendekatan dalam dakwah, dalam kita mengajak anak, mengajak orang-orang sekitar kita. Kaedah pertama ialah dengan membawakan wahyu. Daripada ayat 1 hingga 12 surah Yasin, bila Allah nyatakan wal Quranil Hakim, makin lagi seseorang itu membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan, maka akan keluarlah hikmah daripada seseorang itu, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu kurang membaca Al-Quran, maka hikmah dalam dirinya pun akan berkurang, dan kita memerlukan hikmah ketika menyampaikan wisdom, ya, the word of wisdom, ketika menyampaikan, mengajak ahli keluarga, masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Pada ayat yang ke-13 kita sudah pun belajar bahawa ada kisah wadrib mathalan ashabal qaryati id ja'ahal mursalun. Kisah dua orang rasul dan kemudian diikuti dengan seorang rasul. Allah berikan pelbagai cikgu untuk mengajak ke arah kebaikan, dan itu adalah kisah yang pernah berlaku. Ada seorang pemuda daripada hujung kota, ya, yang juga membuat promosi marketing kepada cikgu dia itu. Maka itu adalah kisah sejarah. Dalam hidup kita kadang-kadang kita tak bawa ayat Al-Quran ataupun hadisnya, tapi kita bawa cerita. Storytelling adalah satu pendekatan Al-Quran untuk membawakan hujah. Dan ia bukan sekadar story, tetapi ia adalah sejarah. Dia adalah kisah, best practice, ya, yang sebenarnya akan memberikan ketukan kepada seseorang untuk memikirkan kebenaran. Itu nombor dua. Dan bila cakap tentang sejarah, bagi tuan-tuan yang suka travel, suka bermusafir, pergi ke negara-negara, tempat sana sini, maka itu peluang untuk kita melihat sejarah. Kerana bila kita lihat sejarah tersebut, kita juga akan memikirkan kebenaran dan mengambil pelajaran. Nombor dua. Kemudian pada ayat yang ke-30 lebih itu kita berbincang tentang penghujahan daripada depan. Tadi belakang benda yang dah berlaku, tapi kalau depan itu daripada sains, daripada matahari, daripada nasi lemak, daripada roti kita, semua apa yang ada di sekitar kita ini adalah satu pembuktian daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kewujudan akhirat, tentang kebenaran. Dan itu yang kita sudah belajar, dan kita terus lagi sehinggalah ayat yang ke-68 sebelum ini, di mana ayat 68, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, muka surat yang ke-271. Tuan-tuan yang ada surah Yasin ini, ya, boleh lihat kepada muka surat 271. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama. Ya. Ayat 68, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّزْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
Baik. Jadi ayat yang ke-68 itu, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nescaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya, maka mengapa mereka tidak mengerti. Itu adalah pembuktian juga, ya. Di mana kita dulu lemah sebagai baby, kemudian kita besar, kuat, tetapi Allah kalau bagi birthday kita tu makin bertambah, maka apa jadi? Allah akan kembalikan balik, nunakishu fil khalq, ya. Allah akan nakis, akan kembalikan balik kepada lemah balik. Mungkin ada yang kurang ingat, kemudian kurang kuat. Dulu hitam, mula-mula tak ada rambut, kemudian hitam, kemudian jadi putih, kemudian tak ada rambut, ya. Ataupun dulu tak kuat, kemudian kuat kaki, kemudian dia jadi tak kuat nak naik tangga. Belum lagi cakap tentang tak berapa kuat nak duduk dekat atas lantai, kan. Jadi itu adalah Allah kata apa? Afala yaqilun. Apakah mereka tidak menggunakan kapasiti akal mereka? Menggunakan kapasiti akal ini, yaqilun ini tuan-tuan, maksudnya apa? Dalam mudhari', maksudnya ialah sentiasa berfikir, menggunakan akal, dan akhirnya dia meningkatkan daya fikir. Kalau di sekolah menengah itu ada bercakap tentang berfikir aras tinggi. Salah satu berfikir aras tinggi itu, kalau kita jumpa perkataan yaqilun sahaja, maka itu sebenarnya Allah sedang membawa kita to the next level, cara berfikir yang tinggi. Cuma apa yang sedang dibawakan iaitu tentang developmental psychology dan juga biology dalam diri manusia, ya. Development perubahan dan kemajuan, maksudnya daripada kecil secara fizikal kita, kemudian besar kuat, kemudian melemah, itu satu. Tetapi dari segi psikologi, dari segi sosiologi, dari segi spirituality, kejadian kita ini dia juga ada transformasi, ya, evolusinya tadi. Itu yang kalau dalam psikologi ada developmental psychology. Kalau dari segi embryology ataupun dari segi biologi tubuh badan, dia punya pembelajaran, dan kita kena tanya pada expert lah. Kita tanya pada expert, tetapi ayatnya itu Allah beritahu bahawa dia ada naik dan akan turun. Bila turun itu, maka seseorang itu perlu mengambil perhatian. Gunakan akala itu macam orang Arab pakai tudung tu, dia punya kain tu kan. Jadi dia letak satu getah yang hitam tu, itu namanya igal, ya. Dia panggil iqal. Dia ain qaf lam, tapi kalau dekat Saudi qaf tu dia jadi ga. Jadi igal. Mengapa dia letak perkara tersebut? Nak memastikan dia punya tudung tu tak jatuh. Jadi bila Allah menggunakan perkataan afala yaqilun, sebenarnya Allah nak pastikan kita ini tidak jatuh dalam hidup kita ke lembah yang tak bagus, adalah dengan mengambil pelajaran daripada perubahan yang berlaku dari segi biologi, dari segi tubuh badan kita, dari segi sosiologi, psikologi, apatah lagi tentang spiritual kita. Maka kita pergi kepada ayat 69 tuan-tuan, ya. Pada hari ini kita nak tengok pada ayat 69, Allah buat kesimpulan balik. Surah Yasin ini kalau awal dahulu banyak bercerita tentang Quran, maka ayat 69 70 ini Allah cerita balik pasal Quran. Apa katanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Sama-sama. In huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Baik. Ayat 69 ini amat menarik tuan-tuan, ya, amat besar. Dan bercakap tentang besar ini, pada 22 Ogos nanti saya ada buat program dekat WTC, World Trade Center. Sebenarnya nak memperkenalkan, tuan-tuan dah biasa dengan tadabbur, tak apalah, ya, tapi manalah ada ahli keluarga ke, ya, yang berminat untuk belajar tadabbur ni apa, ya. Tajuknya kenal diri dengan tadabbur. Pasal sebenarnya kalau kita ambil bintang tuan-tuan, ya, kalau kita pergi keluar sana tu, bintang ada banyak ke sikit sekarang ni? Banyak, cuma tak nampak pasal terang kan. Malam kita lagi nampak, ya. Cuma malam pun tak berapa nampak sangat. Pasal apa? Pasal gelap.
ya, ada awan, ada jerebu, padahal banyak dia berterabur dekat atas sana tu. Kalau kita tengok pakai alat dia, kita nampak banyak. Baik, Allah bersumpah dalam surah Al-Waqi'ah tentang bintang, kemudian terus cakap pasal Quran. Pasal apa? Salah satu kemahiran untuk melihat bintang kena pakai apa tuan-tuan alatnya? Stetoskop ke teleskop ke mikroskop? Okey, teleskop, ya, teleskop. Jadi kita kena tengok betul-betul, baru kita nampak bulan, baru kita nampak, kalau ada yang nampak bintang tu nampak cantiknya. Dan ia adalah satu perkara yang besar. Bintang besar ke kecil? Besar sebenarnya, cuma pasal kita ni jauh sangat, mata kita pun kecil, maka kita nampak kecil. Hakikatnya besar. Itu baru langit pertama. Jadi kalau kita bercakap tentang Quran, dalam ayat ni bercakap tentang Quran, pada ayat kedua pun wal Quranil Hakim. Ada orang yang nampak ayat Quran itu macam bintang kecil, ataupun kadang-kadang tak nampak pun. Yasin, okey, kan? Wal Quranil Hakim, okey. Tetapi bagi setengah orang yang dia tidak ada jerebu dalam hati dia, ataupun dia ada ilmu yang diajar, dia guna teleskop betul-betul tengok betul pada ayat tersebut, dia akan nampak, wah, hebatnya bintang ini. Bila dia guna kepada kaedah tadabbur yang kita sedang buat sekarang ni, kita cuba memperkenalkan, belajar sikit-sikit tuan-tuan, kan. Sikit-sikit saja kita tengok, lama sikit saja, macam bintang dia kena tengok lama sikit tu, oh, baru nampak, ya. Maka itu sebabnya mengapa kenal diri dengan tadabbur ini adalah satu perkara yang penting, kena dijelaskan. Dan tuan-tuan adalah exposure, tapi mungkin ada kawan kita yang tak berapa sangat. Jadi itu yang 22 hari bulan itulah plan dia begitu. Poinnya apa tuan-tuan? Dalam ayat 69 ini Allah cakap wa ma 'allamna, dan kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu surah yang ke-26 khas bercakap tentang Asy-Syu'ara. Ada surah kan? Asy-Syu'ara. Dan syu'ara ini siapa? Pada zaman Nabi itu, syu'ara ini adalah orang yang mempengaruhi orang lain, pempengaruh, influencer. Ya. Pada waktu itu kalau mereka datang buat dia punya perkongsian syair dia itu, maka orang akan beri perhatian. Dan syu'ara ini memang dipandang negatif sebenarnya dalam perspektif Islam. Pasal apa? Mereka cakap apa saja topik. Nak cakap pasal perang ke, nak cakap pasal berani ke, nak kutuk. Kalau Ummu Jamil, isteri pada Abu Lahab itu, dia kutuk Nabi, dia buat syair juga. Jadi orang pun dengar, lepas tu rasa terhibur, maka dia akan bagi duit. Syu'ara ini mereka buat syair macam-macam ikut apa yang orang nak, kerana mereka nak dapat income, bukan kerana mereka ada kebenaran yang ingin disampaikan. Jadi dalam ayat 69 ini Allah kata Allah tak ajar Nabi ini syair. Walaupun orang kata bahawa apa yang dibacakan Nabi itu amat hebat, ya, amat hebat. Kalau Walid bin Mughirah tu sampai tersungkur sujud tuan-tuan, ya, bukan Islam. Bila mendengar Nabi membaca Al-Quran, tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana mereka melihat Al-Quran. Ya, pasal mereka ada ilmu, tapi ilmu mereka tak sampai kepada hidayah. Itu sebabnya tak membawa kepada memeluk agama Islam. Jadi pada ayat 69 ini ceritanya wama yang barilah, Allah tak ajar syair pada Nabi, dan tak layak bagi Nabi untuk belajar syair. Maksudnya apa? Ada sesuatu yang lebih tinggi daripada syair untuk jadi pempengaruh, iaitu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pengajaran dan kitab yang jelas. Jadi syair tuan-tuan, kalau zaman sekarang ada lagu, ada pelbagai perkara, dia tak sama level dengan Quran. Tak sama. Cuma yang pentingnya apa? Yang pentingnya kita cuba mendalami kepada ilmu zikr, iaitu Quran ini sebagai peringatan, dan ia adalah Quran yang perlu dibaca berkali-kali baru dia nampak jelas dan makin menjelaskan. Macam bintang, dia mesti baca banyak kali, tengok banyak kali, itu namanya Quran. Kalau kita ada Quran yang sana tu, itu bukan Quran, itu mushaf. Yang tepatnya, kalau kita tak guna, kita tak baca dia, itu mushaf. Tetapi bila kita baca berulang kali, surah Yasin tu sampai rosak, sampai koyak, macam tu kan. Itu namanya, itu adalah Quran saya. Pasal saya memang baca dia berkali-kali. Dan kesan daripada baca, kalau ayat yang kedua Allah cakap apa? Hikmah akan sampai kepada kita. Kalau di sini Quran itu akan jelas dan menjelaskan kehidupan kita.
Dia jelas, maksudnya poin-poinnya jelas. Dia Quran tak sama dengan lagu contohnya. Itu sebabnya kalau ada orang suka lagu tuan-tuan, biasanya kesukaannya pada Quran tak setinggi apa. Dia kalau hari tu dia banyak dengar daripada TikTok ke lagu ulang-ulang terhafal, hari tu dia Quran dia akan drop. Dia akan drop. Cubalah tuan-tuan, tapi janganlah tuan-tuan pergi dengar lagu Michael Jackson, lepas tu tengok alamak Yasin saya dah terlupa lah, ataupun dia kurang memberi mubin, kurang memberi kejelasan pada hati. Hari tu dia rasa macam happy pasal dengar lagu kan, dia tak kisahlah lagu apa kan, tetapi dia punya hati dia itu tidak mencapai tahap mubin, tuan. Tak mencapai tahap itu. Pasal apa? Pasal Quran dia memberi cahaya pada hati, lagu tak ada cahaya. Tak ada cahaya. Tu nasyid macam mana pula? Nasyid perkataan manusia, bukannya perkataan Allah. Quran ini kalam Allah. Dia kalau masuk tuan-tuan, dia masuk pada sadar, lapisan nombor 1, ya, dada kita. Lapisan nombor 2 namanya qalb, dia tenangkan. Kalau sadar itu dia buang segala was-was daripada syaitan. Lapisan nombor 2 tu kalau kita tak tenang, dia tenangkan. Lapisan nombor 3 fuad, semangat kita akan jadi pagi-pagi rasa down kan. Baca je ayat Quran pagi-pagi, tak kisahlah tuan-tuan baca Yasin ke, baca apa surah pun kan, dia tiba-tiba akan jadi bersemangat balik. Dan kalau siapa baca Quran dia tak bersemangat, itu maksudnya Quran itu tidak tembus lapisan nombor 3. Dan kalau tembus pada lapisan nombor 4 namanya lub, maksudnya dia akan bercahaya. Bercahaya itu yang menyebabkan dia, walaupun dia sakit, dia mungkin tak ada duit, tetapi dia mempunyai kejelasan mubin yang disampaikan pada ayat 69. Litunzira man kana hayya. Sama-sama. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Baik. Untuk memberi peringatan kepada siapa yang hayya. Kalau kita tengok pada awal surah Yasin itu, ya, Allah bercakap tentang inna nahnu nuhyil mauta. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, Yasin ni cantik. Di awal dia dengan hujung dia tu, awal tu pengenalan, hujung tu kesimpulan. Allah highlightkan balik bahawa Quran memberi kesan kepada orang yang hatinya hayya. Dan kita dah belajar dulu, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang menghidupkan yang mati. Kalau kita tengok orang tu degil ya amat kan, memang teruk, cakap, kutuk orang, fitnah orang, tetapi kita dah belajar bahawa boleh tak Allah hidupkan hati orang tersebut? Boleh. Allah boleh hidupkan. Seperti mana biji benih Allah hidupkan jadi pokok mangga, pokok durian. Seorang yang rasa macam tak ada potensi, bila kita selalu baca Quran tuan-tuan, cara pandang kita ialah orang ini ada potensi kerana yang hidupkan orang itu bukan saya. Mungkin saya bercakap dengan dia, dia marah saya, dia tak faham. Tetapi kalau kita doa, ya Allah tolong hidupkan hati anak saya, pasangan saya, ya Allah, Allah boleh hidupkan. Maka orang yang selalu membaca Al-Quran, dia ada harapan, kerana harapannya bukan pada orang itu, harapannya kepada siapa? Kepada Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kalau hidup hati tuan-tuan, orang itu akan buat baik dan dia akan terkejut kerana yang dia buat baik itu ada athar, ada kesan. Yang kita bincang sebelum ini, tuan-tuan datang program ini, orang lain dekat online sekarang ni dapat manfaat, ya, dapat manfaat. Kita tengok dalam akaun kita dekat akhirat, banyak je pahala. Saya hari tu datang 2 jam je, mengapa banyak sangat pahala? Berganda-ganda. Rupanya pasal orang lain dekat online pun dia dengar. Disebabkan apa tuan-tuan? Tuan Haji Rahman, AJK buat program ini bukan mudah, ya, bukan mudah. Dan tuan-tuan pasal datang hari ni, saya pun bercakap ceramah sampailah pukul 11 insya-Allah. Cuba saya datang Tuan Haji Rahman kata, minta maaf Ustaz, hari ni kita berhenti pukul 8.30. 8.30 saya tak sampai lagi dah berhenti kan. Maksudnya tak adalah program ni online pun orang tak dapat manfaat lah tuan-tuan, ya. Jadi maqaddamu, apa yang kita buat, tetapi wa atharahum, kesan daripada apa yang kita buat. Mungkin dekat online tu nanti diletak dekat YouTube ke apa sebagainya, kemudian orang 20 tahun daripada sekarang tengok dekat situ, dia dapat manfaat, rupanya diuruskan oleh AJK. Macam mana kita dapat kefahaman begitu? Mengapa kita bersemangat sangat walaupun mencabar? Kerana Allah sudah hidupkan hati siapa? Hati kita. Ya. Jadi dalam ayat yang ke-70 ini, Quran yang dibawakan, yang Allah turunkan ini untuk Nabi beri amaran kepada hati yang hidup, orang yang hati hidup, yang nak respon. Hati mati tuan-tuan,
yang kita dah bincang, inna ja'alna fi a'naqihim a'lalan wa ila al-alqani fahum muqahun. Dia sombong itu hati mati kan. Maksudnya kalau orang sombong, dia diingatkan tak diingatkan, dia tak akan memberi kesan, ya. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan juga agar pasti ketetapan azab terhadap orang kafir. Orang hati hidup dapat peringatan, orang yang kafir itu dia akan nampak kebenaran. Kalau ada yang kata bahawa kita ni dekat dunia ni Islam ke tak Islam ke, lebih kurang juga dua-dua ni kereta, dua-dua dapat makan, lebih kurang je. Tapi tak lebih kurang tuan-tuan. Bila kita belajar Quran, kita tahu bahawa kebenaran, realiti sebenarnya mereka makan dengan kita makan berbeza. Memanglah dua-dua makan nasi lemak, tapi seorang baca dengan bismillah, dia terus beritahu pada Allah, ya Allah, saya nak sambung kontrak makan nasi lemak sampai ke syurga. Itu mesejnya. Orang yang tak baca bismillah, yang kufur, kafirin ini, dia kata apa? Kafarah ini maksudnya apa tuan-tuan? Ada biji benih, kemudian kita letakkan tanah atasnya. Itu nak maksud asal kafarah. Itu sebabnya kafir itu nama lain bagi petani. Bukan orang kafir yang bukan Islam tu, itu satu. Mengapa orang kafir bukan Islam dinamakan macam petani? Pasal petani itu dia ada biji benih, kemudian dia cover up dengan tanah. Orang kafir dia ada kebenaran, dia cover up dengan ego dia, dengan dia kepentingan dunia, dengan nafsu apa sebagainya. Itu namanya orang yang cover up. Bila ada nikmat Allah, sepatutnya kita jangan cover up. Cakap, ya Allah terima kasih, ya Allah saya semayang, ya Allah terima kasih aku masuk Islam, ya Allah aku terima kasih aku baca Quran. Itu orang yang bersyukur, ya. Orang beriman dia bersyukur pasal dia tahu saya dapat macam-macam daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila ada Al-Quran, ia menceritakan kepada kita tentang wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, iaitu ketetapan, ketentuan, kebenaran itu benar. Maksudnya walaupun kita ni makan sama je dua-dua nasi lemak, tapi kita tahu bahawa kita sedang sambung kontrak. Ya Allah tolong sambung kontrak, boleh makan nasi lemak lagi sedap di akhirat nanti. Yang dapat makan nasi lemak tapi tak baca bismillah, tidak mahu menyerah kepada Al-Quran kebenaran, nak beritahu pada Allah, ya Allah nasi lemak ni dah lah kontrak sampai sini je lah kan, dekat akhirat tak payah dah, saya tak apalah. Bila dia cover up kebenaran itu, ya, dengan ego, dengan sombong, maka Allah potonglah kontrak dia sampai akhirat tak dapat, ya. Baik, jadi tuan-tuan mati Allah sekalian, apabila kita melihat kepada perkara ini pada muka surat 285, aplikasi individu, kalau kita tengok wama 'allamnahu syi'ra, tegaskan bahawa Al-Quran bukan syair, ia adalah zikir dan Quran yang jelas, wahyu Allah, bukan ciptaan manusia, bukan sekadar buku bacaan, puisi, lagu. Ada orang yang nak tenang tuan-tuan, dia dengar lagu, dia pasang kuat-kuat. Pasal apa awak pasang kuat-kuat? Nak tenang. Wa masyara, ya, wa ma'allamnahu syi'ra, Allah tak pernah mengajar pada Nabi syair, ya. Allah mengajarkan apa tuan-tuan? Dalam surah Ar-Rahman kita selalu baca allamal Quran, allamahul bayan. Allah mengajar Quran. Allah tak suka ataupun tak ada bagi pada kita, okey dengar lagu banyak-banyak tenang, tak ada. Jadi kalau saya memang kalau dengar lagu saya rasa tenang, nanti cuba Quran. Ya, bila cuba Quran, nanti tenang Quran dengan tenang lagu tuan-tuan, dua perkara berbeza. Kadang-kadang dengar lagu apa? Balik kampung ke Sudirman contohnya kan. Tak ada salah tuan-tuan ya, bukanlah saya kata tak boleh dengar, bukan. Tapi kita kena bandingkan, ambil yang baguslah. Kita pergi restoran, kalau orang bagi restoran grade A dengan grade C, kita pilih yang mana tuan-tuan? A lah. Kalau dua-duanya boleh ambil, boleh dapat, tak payah bayar contohnya, baik ambil grade A. Sekarang Allah menawarkan kepada kita yang grade A untuk sini sampai ke akhirat. Kalau dengar lagu, tak semestinya kita boleh tempah di akhirat. Tapi Quran tak faham tuan-tuan, baca sahaja dah dapat pahala kan. Kalau kita dengar, la'allakum turhamun, agar dapat rahmat. Bila kita tadabbur, dapat berkat. Tadabburnya 1-2 ayat je. Hari ini 69 hingga 83. Tapi kita bila baca surah Yasin balik semula, kita recall balik dan kita buat kebaikan. Lepas ni saya akan bersungguh-sungguh ajak keluarga saya, jangan banyak sangat lagu, banyakkan Quran contohnya kan. Maka selagi tuan-tuan pegang nilai itu, barakah sampai. Kebaikan, barakah tu maksudnya apa? Kebaikan yang
thubut, yang teguh dan yang bertambah. Kalau kita baca Quran, baca Alif Lam Yasin 20 markah. Tapi kalau kita tadabbur Yasin, maka markah tu bertambah-tambah, tuan-tuan. Kita kena bacalah surah Yasin ni, pasal kalau nak pastikan jiwa kita, ya, ulama kata ini qalbul Quran, sebagai jantung Quran. Kalau nak bagi jantung kita sihat dalam spiritual kita, baca surah Yasin. Kita dah dapat perkara tersebut. Yasin kita tak tahu, tapi itulah spirit jantung yang sihat. Selalu dia cakap tak tahu, maka kita minta Allah beritahu. Orang yang selalu minta Allah beritahu, tuan-tuan, dia akan dibekalkan ilmu-ilmu agar jantung semangatnya sihat. Mungkin fizikal adalah sakit sana, lenguh sana, tetapi dia masih lagi tidak mempunyai penyakit pada jantung dia, jantung spiritualnya, sehingga terus bersemangat sampai ke hujung pun. Waktu nazak pun, bila dengar orang baca Yasin, bila dengar salamun qawlam min rabbir rahim, kita dah tadabbur ayat itu, kita terimbau, ya Allah, walaupun aku banyak kesilapan, tapi aku yakin Engkau akan menyambut aku, ya Allah, dengan perkataan salam. Dia positif pada Allah di akhir-akhir kehidupan dia. Tak ada cakap, ya Allah, Engkau tak tahulah aku ni dah lah susah hidup, sakit pula sekarang ni, Engkau nak ambil nyawa aku macam ni, ya Allah, Engkau ni tak boleh ke bagi aku sihat sikit ke, ni anak-anakku tengah bergaduh pasal harta. Dia kalau negatif pada Allah di hujung, tuan-tuan, itu mencabar. Dalam hadis Nabi ada dinyatakan kan, ada orang itu dia beramal dengan kebaikan, di hujung dia ditulis sebagai ahli neraka. Kama-kala, ya, dalam hadis Arba'in ni kan. Orang yang buat tak baik, tapi dia akhirnya ditulis sebagai ahli baik. Mengapa? Pasal dia baca Quran, dia solat, buat baik, tapi di hujung dia sakit, ada cabaran lah, ujian hidup, sampai dipersoalkan, ya Allah, mengapa Engkau bagi aku dah baca Quran, aku dah buat macam-macam, mengapa Engkau bagi aku? Dipersoalkan Tuhan, dia negatif pada Tuhan. Itu bahaya, tuan-tuan. Tak boleh kita persoalkan Tuhan, pasal Allah itu maha suci, subhanallah. Baik, tuan-tuan dan Allah sekalian, kalau kita lihat muka surat yang ke-286 itu, anak-anak lebih tertarik dengan hiburan daripada Quran. Itu memang mencabarlah, tuan-tuan, zaman sekarang kan. Kalau ada iPod ke apa tu kan, lagu itu, lagu ini, lagu lama-lama. Kita pun suka dengar lagu lama-lama kan, terimbau kenangan remaja lah, zaman muda. Tapi kita kena buat pilihan, tuan-tuan. Nabi sebenarnya ada satu kisah tu, Nabi cuba nak menghafal syair, tuan-tuan. Nabi nak campak syair, Nabi terlupa syair tersebut. Pasal apa? Pasal kalau katakan orang, tuan-tuan lah ya, kalau tuan-tuan dengar lagu, hafal terus, nanti tuan-tuan akan ulang banyak kali, tuan-tuan. Dia akan ulang dalam pemikiran, dan dia akan memberi kesan kepada apa? Kepada hati kita, pada qalb kita. Qalb kita dicatur oleh seni kata dan irama daripada manusia. Tetapi kalau kita hafal Quran, tadi saya tanya pada Haji Abdul Rahman, ada tak lagi program karantina kan? Kalau tuan-tuan ambil masa untuk menghafal Quran, tuan-tuan driving ke, masak ke, tuan-tuan ulang, confirm dia akan memberi ketenangan. Dan seni kata tu maksudnya perkataan Al-Quran itu, dia mesti menjadi cahaya. Dia tak adanya sekadar bawa emosi kan. Kalau lagu apa Sudirman apa yang akhir tu, salam akhir. Tuan-tuan kalau dengar salam akhir je, daripada rasa tak ada orang tu nak meninggal, rasa orang ni dah lama lagi tak sikit lagi nak meninggal lah tu. Dia tiba-tiba rasa macam tu kan. Tapi kalau dengar Al-Quran, kalau kita cakap tentang kullu nafsin dha'iqatul maut, kita bukan sekadar sedih, tapi kita kata okey, setiap jiwa akan merasai mati. Nafs itu nafas, maksudnya ketika saya exhale, ketika saya lepaskan nafas saya, sebenarnya saya dah dekat dengan kematian. Pasal nafas saya ni dah detect dah kematian. Dia profesional merasai kematian. Saya dia yang kadang-kadang terlupa. Kalau macam tu saya kena buat persediaan. Saya kena bersungguh-sungguh ni baca surah Yasin, belajar surah Yasin, dan saya kena cari jalan macam mana surah Yasin ni kalau pelajar-pelajar baca. Biasanya dia nak baca pasal nak exam. Tapi sebenarnya Yasin ni kita dah belajar, dia bukan sekadar untuk exam dalam sekolah, itu satu, tapi exam dalam kehidupan. Agar terus menyampaikan kebenaran, ya. Kalau dia ada belajar matematik, dia kongsi dengan kawan dia, dan kemudian dengan rasa kasih sayang. Itu spirit dakwah yang ada dalam surah Yasin. Kalau saya dapat bawa ke sekolah-sekolah, nanti anak-anak saya ke cucu saya faham perkara ini, itulah tanda bahawa saya bersedia untuk salam
salam akhir. Itu tadabbur salam akhir, versi kullu nafsin dha'iqatul maut, tuan-tuan ya. Kalau tidak kita layan je lah. Itulah lagu tu lah tuan-tuan kan ya. Baik, kita teruskan dengan ayat yang ke-71 ya. Jadi kita dah bincang tadi ya, Al-Quran itu untuk apa? Bukan bahan ceramah, bukan sekadar baca-baca, ia peringatan. Dan Allah tidak mengajar kepada Nabi syair menghibur rasa. Al-Quran membangunkan arah, tuan-tuan ya, hala tuju kehidupan kita. Itu beza di antara Quran dan juga syair ke, lagu ke, puisi ke, apa ke. Kalau ada nilai dalamnya, nilainya tak setanding dengan Al-Quran. Dia complete set Quran tu ya, iaitu dia memberi arah, dia memberi tenang, dia memberi hiburan, cukup complete set. Cuma dia kena dihargai betul-betul lah tuan-tuan ya. Bukannya sekadar lalu begitu sahaja. Baik, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. Baik, tadi kita bincang tentang Quran daripada atas. Kemudian sekarang ini Allah suruh kita perhatikan. Bila perhatikan itu maksudnya daripada depan ke belakang, tuan-tuan. Kalau benda yang ada di depan, kalau benda dah berlaku, belakang. Tapi ini memerlukan kapasiti berfikir. Yarau itu bukan sekadar lihat secara fizikal, tapi lihat daripada mata hati. Ni jantung yang sihat, dia akan lihat dengan objektif sesuatu perkara. Jadi sebabnya kalau orang sakit jantung, tuan-tuan ya, kalau dia tak uruskan kehidupan dia akan cepat marah kan, dia akan cepat menilai sesuatu itu dengan tidak tepat. Tapi kalau dia sakit jantung tapi hati jantung spiritualnya tepat, okey ya. Kalau jantung fizikal pun sakit, spiritual pun sakit, itu yang marah-marah tu. Kadang-kadang jantung fizikal okey, dia memang pergi bukan Decathlon tu kedai sukan. Dia pergi Iron Man, contohnya kan, lari sampai 20 km, memang sihat jantung dia. Tapi jantung spiritual bila sakit, tuan-tuan, apa jadi? Cara melihat tu salah. Ya. Dia mungkin mudah marah, dia mungkin mudah menengking, mudah membuat kesimpulan. Dan itu sebabnya baca surah Yasin ini adalah untuk mereset ataupun memberi penawar kepada hati kita untuk sihat. Baik, spiritual. Awalam yara anna khalaqna, sesungguhnya kami menciptakan bagi mereka mimma amilat aidina. Ya, sekejap, ini ayat. Tuan-tuan dapat terjemahan yang sama juga ke? Dan tidakkah mereka melihat bahawa kami telah menciptakan haiwan ternakan? Betul? Okey, betul. Anna khalaqna lahum mimma 'amalat aydina an'aman fahum laha malikun. Kami menciptakan bagi mereka mimma 'amalat aydina an'aman fahum laha malikun, iaitu binatang ternakan, fahum laha malikun, yang mereka malikun itu maksudnya menguasainya. Allah suruh kita perhati pada apa, tuan-tuan? Pada kambing yang ada. Jadi kambing kambing golek tu. Allah suruh kita perhati. Berarti malikun itu maksudnya apa? Dia menguasai, disebabkan asal dia binatang ini, tuan-tuan, dia tidak dijinakkan. Kerbau ke, lembu ke. Dan kita tengok baru ni dalam dalam korban kan, ada yang kalau dekat tempat saya dekat Karangkraf tu, ada seekor lembu tu, dia turun dan 2-3 orang terjatuh, tuan-tuan, hampir kena langgar. Nak ceritanya lembu itu jinak ke tak jinak? Tak jinak.
Dan kalau tak jinak tuan-tuan, apa jadi kalau katakan kita nak makan daging lembu, nak makan daging kambing, ramai dia orang yang tercedera, ramai orang yang parah ketika nak menyembelih tersebut, dan akhirnya kita tak mampu pun makan kambing golek tersebut. Kambing golek digaitkan dengan orang yang cedera. Baiklah, kita tak nak ramai lagi orang kat Malaysia ni mati ketika nak menyembelih kambing. Jadi kesimpulannya, tak ada lagi kambing dekat Malaysia. Kan? Tapi subhanallah, Allah kata, anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Kami berikan pada mereka, kami jadikan apa? An'am. Kambing ke, unta ke, lembu ke, yang mereka dapat kuasai, itu juga adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Disambung pada ayat yang ke-72, wa dhallalnaha lahum faminha raqubuhum wa minha yakulun. Kami tundukkan bagi mereka, bolehlah mereka naik atas lembu, naik atas unta, ya, boleh dia tundukkan. Faminha raqubuhum, untuk naik kenderaan, dan sebahagiannya itu untuk dia sembelih. Akhirnya jadilah kambing golek ataupun nasi kambing, nasi apa sebagainya. Okey, apa yang kita boleh perhatikan di situ tuan-tuan? Kenapa Allah suruh perhatikan? Kalau tidak dikuasai, kita susah. Kalau tidak ditundukkan, kita susah untuk makan makanan daripada sumber protein lembu dan sebagainya. Dan kalau itu berlaku, apa jadi tuan-tuan? Susahlah kita. Ya, bila Allah menggunakan perkataan anna khalaqna aydina, kemudian wazalna, ya, itu semua merujuk kepada kami yang menguruskan perkara ini. Kami yang menguruskan perkara ini. Jadi pelajaran yang boleh kita ambil tazakur pada muka surat 291 itu, manusia biasanya tuan-tuan merasa segala kemudahan adalah hasil usaha sendiri semata-mata. Itu adalah salah satu cabaran dalam kehidupan. Bila kita dah susah, kemudian kita rasa senang, kita rasa bahawa ini standard lah kot, bahawa kita boleh makan kambing, boleh makan lembu, kan, kita boleh pergi kedai je, order saja, terus saja, mudah. Tetapi sebenarnya kita kena ingat bahawa haiwan, kemudahan, rezeki adalah ciptaan Allah, bukan hasil manusia sepenuhnya. Yang menyebabkan apa tuan-tuan? Kita mesti bersyukur kepada Allah, ajak orang kepada Allah agar kita boleh sambung kontrak nikmat kita. Itu poin dia. Selain daripada itu, kalau kita tengok faminha raqubuhum wa minha yakulun, kemewahan hidup menjadikan manusia lupa pada Tuhan. Dia dapat makan, dia dapat naik kenderaan, ya. Dia terlupa bahawa saya dapat naik kenderaan, saya memanglah tak naik kereta lembu, tuan-tuan, kan. Tapi rupa-rupanya sebelum ini kita ada kalau kita tengok sebelum ini pun bercerita tentang kenderaan yang kita naik, kereta ke, bas ke, semua ni ilham datang daripada siapa tuan-tuan? Daripada Allah SWT. Walaupun engineer yang buat, Islam ke tak Islam, tapi ilham itu, kapal pertama ilham itu diberikan pada Nabi Nuh alaihi salam. Itu sebabnya kita ni tiru je pada orang-orang terdahulu yang telah diberi ilham, dan ilham itu datang daripada Allah SWT. Kalau tidak, kita tak ada ideanya. Kan? Kita tak tahu tentang macam mana oksigen yang ada 20.8% dalam kehidupan ini. Itulah yang menjadi asas kepada tayar kita, tuan-tuan. Combustion engine kita itu dibina atas 20.8% oksigen dalam kandungan udara. Apa implikasinya? Kalau kita tak tahu, Allah tak bagi ilham, tak bagi ilmu tersebut, kita rasa kita letak je lah minyak petrol tu, dan kemudian kita jalan, kan? Cuba bayangkan kalau koefisien ataupun pemala kepada oksigen itu berubah-ubah. Tiba-tiba jadi 50%, tiba-tiba jadi 5%. Apa jadi tuan-tuan? Pada kereta kita. Kalau 5%, pagi ni start. Tak start tuan-tuan, tak cukup oksigen. Pasal kita dah setkan 20% kan? 20.8 tadi. Cuba bayangkan paginya oksigen terlebih pula. Pokok hari semalam, dia terlebih buat oksigen daripada fotosintesis. Apa jadi? Baru nak start dia, boom, dah meletup dah kereta kita pagi ni. Pasal apa? Terlebih oksigen. Itu belum lagi kalau kita cakap tentang hari ni baru saya nak pergi daripada rumah, nak pergi ke surau Al-Ulum belajar surah Yasin. Pagi-pagi je rasa sesak dada. Aduh, tak boleh bernafas. Rupanya oksigen dah drop. Berapa persen? 5% dalam atmosfera. Contohnya tuan-tuan, kan. Kan ada orang pergi hospital masa COVID itu yang kena terlangkup tu pasal apa? Oksigen drop.
Jadi nak ceritanya apa tuan-tuan? Bahawa sebenarnya apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita ini adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah ni baik sangat. 20.8% itu Allah konstankan saja. Konsistenkan saja, tak payah ubah-ubah. Hari ini kena cengok kepada kandungan oksigen untuk kita adjust kita punya paru-paru kita, ataupun kita kena beli mesin oksigen pula untuk bawa pula. Setiap orang ada satu mesin kat tepi tu. Kenapa tu? Nak adjust, nak tengok berapakah kadar harga kan oksigen semasa. Macam harga minyak kan, setiap minggu tukar ke setiap 2 minggu. Dalam hidup ni banyak benda yang constant, tapi cabarannya apa? Bila constant tuan-tuan, akhirnya orang rasa comfort zone, dan dia merasakan bahawa ini bukan kebesaran Allah. Jadi bila kita baca surah Yasin, Allah ingatkan kita, perhatikan betul-betul, perhatikan betul-betul ya. Pada muka surat 292 contohnya, bila Allah tundukkan wadzalnaha lahum ya, kotak kedua tuan-tuan ya, tidak tahu bahawa haiwan juga tunduk dengan izin Allah. Tadi itulah yang sembelih mudah, kemudian apa lagi, dia mati pun mudah. Cuba bayangkan dia disembelih tapi lepas sejam baru mati, ataupun darahnya tak keluar-keluar, kena tunggu sejam baru keluar. Susah kita nak makan tuan-tuan kan. Semua tempat sembelih itu lambat dia punya prosesnya. Jadi kita kena mengajar kepada ahli keluarga kita, pada diri kita, bahawa haiwan boleh ditunggang, dimakan kerana Allah yang menundukkannya, bukan kerana kekuatan manusia. Kalau Allah dah tundukkan haiwan itu untuk manfaat kita, maka pelajaran untuk kita apa tuan-tuan? Kita kena tunduklah pada Allah agar kita boleh memberi manfaat yang besar kepada keluarga, masyarakat dan dunia. Macam tuan-tuan lah ya, tuan-tuan belajar tunduk depan Al-Quran, lepas tu tuan-tuan beredar, tuan-tuan akan tunduk. Allah suruh saya buat begini, saya buat sebagai isteri, saya sebagai ayah, saya sebagai ahli masyarakat. Kita tunduk pada Allah, itu yang menyebabkan manfaat. Seperti mana binatang itu tunduk pada Allah, Allah tundukkan, dia dapat beri manfaat pada kita. Jadi kalau Allah dah tundukkan, dia lebih kurang orang ada driver lah tuan-tuan kan. Orang ada driver, kalau kita duduk belakang, macam saya drive sendiri kan, okay? Kalau ada driver, kalau kita duduk belakang tu kita main game ke tuan-tuan? Kalau kita menteri ke siapa-siapa, dia ada driver, menteri tu main game ke kat belakang? Bukan. Dia sedang buat kerja tu, kontak sana, pasal dia tak sempat nak fikir, nak berhenti kat traffic light pun dia tak boleh berhenti pasal dia tengah berfikir. Ada driver ya, tunduk kepada menteri tersebut, pasal menteri itu kena tunduk kepada Allah untuk serve rakyat. Itu dia punya point dia. Kalau ada kambing yang telah ditundukkan, tapi yang pemakan kambing tidak tunduk pada Tuhan untuk memberi manfaat, dia lebih teruk daripada kambing. Lebih kurang kita tuan-tuan. Pasal kambing dah tunduk. Pasal kambing telah ditundukkan, istilahnya wadzallalnaha lahu. Baik. Kita bergerak kepada ayat 74. Ayat 74. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. Okay. Jadi selepas ayat 73 kita bincang, Allah cakap bahawa ada manfaat daripada binatang ternakan. Poin utama je tuan-tuan, bila kita perhatikan binatang ternakan boleh ditundukkan, dikuasai, kemudian boleh jadi makanan, tunggangan, makanan, semua itu. Poin yang ayat 73 tadi adalah syukur. Syukur. Mengapa mereka tidak terus bersyukur? Wattakhadhu, mereka mengambil sesembahan selain daripada Allah agar mereka mendapat pertolongan. Dah bagi macam-macam, Allah bagi, tapi dia pergi minta daripada tempat lain. Ni apa pasal? Dia bilang gitulah ya. Tuhan kecil moden. Tuhan kecil. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa apa? Tuhan-Tuhan kecil itu tidak mampu pun nak buat kambing, nak apa? Nak tundukkan kambing, nak apa lagi? Jadi nasi kambing, semualah benda-benda itu dia asal daripada Allah yang berkuasa, bukan min dunillahi alihah.
Jadi bila kita tengok pada perkataan afala yashkurun tadi, lawan pada syukur itu kufur. Orang yang kufur, dia mengambil selain daripada Allah sebagai alihah, Tuhan yang menjadi seteru untuk apa? La'allahum yunsarun, nak minta tolong. Manusia ni tuan-tuan memang kena minta tolong pasal kita ni lemah. Kita perlukan pertolongan rezeki, maka kita kena minta pada Ar-Razzaq. Kita belajar Ar-Razzaq, oh Ar-Razzaq ini memang rezeki tak bertepian. Naik minyak macam mana pun kita tetap juga dapat makan. Kita bimbang macam mana sekalipun, jangan sampai kita melakukan kerosakan ke, rasuah ke, tipu ke. Pasal apa? Pasal saya minta tolong pada Ar-Razzaq. Tapi bagi setengah orang tuan-tuan, bila dia rasa susah sahaja, dia minta tolong rezeki, dia minta tolong daripada sumber yang tak betul. Ataupun kalau dia rasa bahawa dia macam tak selamat, dia minta pertolongan daripada bomoh lah. Dia rasa macam hidup tak bahagia, saya pergi jumpa bomoh, boleh tak bagi ubat pengasih bagi suami saya ni, sayang pada saya. Dia bila desperate saja tuan-tuan, orang akan minta tolong. Tetapi Allah ajar kepada kita ada dua pilihan. Sama ada nak minta tolong pada Allah yang dah bagi macam-macam, yang sepatutnya kamu dah fikir dah ni, ataupun dia tetap juga minta daripada manusia. Yang lebih teruk tuan-tuan, ataupun yang kadang-kadang berlaku juga kepada orang yang beragama Islam, dia dah doa, tapi dia rasa macam Allah tak jawab pun. Kalau saya minta bomoh tu jawab on the spot, ya. Ataupun kalau dia jumpa pada manusia jawab on the spot. Dengan Allah dia tak tahu bila Allah jawab, padahal Allah dah jawab sebelum dia minta lagi dah pun. Pagi tadi tuan-tuan kan, Allahumma hdina fi man hadait. Ada tak kita minta nasi lemak ke, mi goreng ke, yang kita breakfast pagi tadi tu? Kalau dah breakfast kan? Tak ada. Tapi Allah bagi. Ketika kita tak minta Allah bagi, kalau kita minta Allah bagi lebih lagi. Cuma tak adalah dia nampak segedebuk kita minta 1 juta tu masuk je tu. Cara Allah tak sama dengan cara manusia, pasal Allah lebih mengetahui dan Allah penuh dengan hikmah. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. Jadi Allah jelaskan bahawa alihah, ya, alihah itu apa? Wang, jawatan, follower, approval manusia, teknologi, hawa nafsu manusia lain. Ya tuan-tuan ya. Orang-orang tu ada di sekitar kita. Makhluk-makhluk tu ada di sekitar kita. Tetapi jangan sampai dia letak jadi alihah. Alihah tu apa tuan-tuan? Tuhan yang letak sama level ataupun lebih tinggi daripada Allah. Sama level ataupun lebih tinggi daripada Allah. Kita rasa bahawa dia tu penting, sama penting dengan Allah. Kalau katakan waktu tu kena sembahyang dengan kena serve orang itu, kalau kita serve orang itu, maksudnya kita dah tahu dah, kita dah letak sama dengan Allah. Itu kalau orang lain. Tapi kalau dalam jiwa kita, dalam diri kita, namanya hawa, kita tengok cerita Korea ke, kita buatlah apa-apa kerja kita nak berhenti daripada buat perkara tersebut kerana fokus sangat kepada movie ke ataupun apa-apa perkara tersebut, susah nak berhenti kecuali apabila Allah panggil, kita dah tahu dah bahawa ia ada alihah kat situ. Maka Allah cakap bahawa hawa nafsu ke, manusia ke, wang ke, la yastati'una nasrahum, dia tak mampu untuk tolong. Malah dia akan menstreskan kita tuan-tuan. Itu istilahnya syirik kan. Syirik tu apa? Menyamakan Tuhan kan. Contohnya duit. Kalau kita fikir terlampau lebih sangat sampai kita rasa bahawa Tuhan itu tak mampu kot nak selesaikan masalah duit saya, itu yang menyebabkan stres. Padahal sebenarnya memang Allah itu Ar-Razzaq, boleh selesaikan. Mungkin sekarang saya ada masalah, tapi baik saya berhenti kejap, saya minta, ya Allah tolonglah bagi ilham, ya Allah mudahkanlah yang di langit, turunkanlah di bumi, keluarkanlah, ya, dekatkanlah, mudahkanlah, halalkanlah, doa Tuhan itu. Lepas tu kita move on lagi. Pasal pada waktu itu hati kita sudah dimasuki dengan cahaya sampai luba, dan itu yang menyebabkan okey, saya akan bergerak dengan cahaya yang benar. Kalau ada bergaduh dengan sesiapa ke, kita tahu macam mana nak bercakap balik. Kita ada pause. Ya, tamadinah tuan-tuan yang kita rukuk sujud itu adalah pause moment. Baca Quran pun sama juga. Kita pause kejap, kita baca kejap. Ya. Jadi pada ayat ini, ayat 74 75 ini, kita lihat bahawa wang adalah alat, bukan Tuhan. Ya. Jawatan, amanah bukan keselamatan mutlak. Ada orang yang dia rasa kalau saya tak ada jawatan nanti orang pandang hina pada saya.
Tuan-tuan mungkinlah tak ada jawatan banyak sangat pun kan. Tapi kalau tuan-tuan ada jawatan, itu adalah alihah yang perlu diuruskan. Mula-mula dia rasa macam bukan Tuhan, tuan-tuan. Dia tak masuk sangat, tapi dia mula sikit dia masuk sampai dia rasa saya perlu pertahankan. Ya. Ataupun manusia dihormati bukan disembah hati. Suami pada isteri, isteri pada suami, perkara itu real, tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa bahawa apa, kalau boleh suami saya mesti sembah hati saya. Sembah hati. Mesti jaga hati. Sebab saya ini adalah isteri. Mesti semuanya, mesti apa? Saya tak terasa hati, tak sakit hati. Tapi kalau suami kata, dah kita berhenti, kita pergi solat dulu. Bagi setengah, dia kata, alhamdulillah saya dapat imam saya. Dulu masa belum kahwin nak cari imam, dan sekarang imam tu mengingatkan dia. Dia bersyukur. Tapi ada setengah dia kata, alah abang dia, kita baru nak makan, baru nak tengok movie, dia suruh tu. Dia dah mula nak merajuk lah apa. Itu dah mula dah tu. Manusia menjadi ilah kepada dia. Dan ilah dia itu adalah suami dia. Ataupun si suami terasa bila isteri tegur, kan, bang, janganlah buang masa tu bang. Jom kita pergi bang, kan. Apa awak tegur ni kan? Sebenarnya teguran itu adalah datang daripada Allah melalui mulut si isteri. Tetapi bila ilah, tuan-tuan, tidak dijaga betul-betul, maka akhirnya hati ingin disembah. Ataupun kalau boleh kita nak diraikan oleh orang, dan kalau orang tak raikan, kenapa dia tak raikan? Kenapa dia tak panggil saya, tak utamakan saya, tak jemput saya? Kan ada setengah orang dia terasa hati sangat kalau tak dijemput, tuan-tuan. Kenduri kan? Kenapa awak tak jemput? Awak tak ingat saya ke? Saya tak penting lah tu. Macam-macam perkataan keluar. Rupa-rupanya ialah dia ingin diutamakan berbanding dengan kalau orang jemput, alhamdulillah, tak jemput pun alhamdulillah, boleh saya relax, duduk ujung minggu tak payah bagi kenduri. Contoh yang gitu kan. Baik. Ataupun teknologi sebagai enabler, ya, untuk memudah, tuan-tuan, ya, bukan pemberi takdir. Sekarang ada zaman ChatGPT, kan, AI. Ada orang yang dia, bukan orang lah, saya pun kadang-kadang kalau guna tu sampai percaya betul dia punya isi dia kan. Pasal dia pandai pula dia punya perkataan dia, bagi data dan sebagainya. Tapi kita kena ingat, itu hanyalah bawah kita ke atas kita, tuan-tuan? Bawah kita. Yang paling tinggi siapa? Allah. Kita analisis lah macam mana sekalipun, prediktif ke depan, sebenarnya yang tahu khabir, yang amat mengetahui ke depan, mendalam, hanyalah Allah Al-Khabir. Jadi kalau kita tengok baca, dia kesan bila kita baca daripada ChatGPT, kita dengar daripada media sosial, tuan-tuan, dia akan masuk ke dalam pemikiran kita dan kita akan terpengaruh. Tetapi Allah ingatkan kat sini, jangan ambil itu sebagai berhala moden. Berhala moden itu maksudnya ialah kita rasakan bahawa ilmu itulah yang paling betul, bukannya ilmu Allah. Pasal bila ilmu Allah, kita tahu bahawa semua perkara tersebut tertakluk kepada ketentuan daripada Allah. Saya mesti minta juga, walaupun kita dah analisis lah buat macam mana, contoh nak beli rumah, nak beli kereta, analisis macam mana sekalipun, kita kena tanya Allah, ya Allah, jika ini baik untukku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, untuk urusanku selepas ini, kan doa istikharah kan, maka mudahkanlah, kan gitu, dengan ilmu dan kodratmu. Jika ia tidak bagus untuk agamaku, kesan kepada akhiratku, kepada agamaku, maka jauhkanlah dan jadikan aku redha. Itu cara berinteraksi dengan super intelligent, dengan Allah SWT. Tapi kalau ada AI, tuan-tuan, ataupun kadang-kadang dengan human intelligence, kita borak-borak, orang tu kata, bagus ni awak beli kereta ni, bagus ni, dia ada feature ni, ini sekarang zaman naik minyak, awak kena beli EV, contohnya kan. Kita mudah dengar, oh saya rasa saya dah final. Terlupa bahawa sebenarnya ada Tuhan yang lebih mengetahui kehidupan kita ke hadapan. Baru beli 5 hari, lepas tu terlupa charge, tersadai contohnya kan. Kita tak tahu. Orang lain okey, dia pakai pasal apa? Pasal Allah bagi idea pada dia, setiap hari charge pagi-pagi, waktu malam dah charge. Kita jenis charge telefon terlupa selalu. Contoh lah begitu kan. We never know, kecuali Allah yang akan memandu customize solution kepada diri kita. Baik. Jadi pada muka surat yang ke-299, apabila mengambil selain Allah sebagai sembahan, itu isu, tuan-tuan, ya. Dan isu itu bukan sekadar isu yang kata berhala dekat tokong. Ini bukan sekadar itu. Itu untuk orang kafir betul. Tapi ini bagi kita yang beragama Islam, yang membaca surah Yasin, Allah sedang format kepada jantung kita itu agar sihat dengan perspektif tauhid yang benar, ya.
Jadi Allah ingatkan bahawa hanya Allah yang berhak disembah, sembahan selainnya tidak mempunyai kuasa. Kuasa beri rezeki Allah, rezeki beri kesejahteraan Allah. Assalam kan, assalam. Jadi kalau kita beli takaful, jangan kita kata kita beli yang paling maksimum abang, nanti kalau apa-apa banjir ke batu kena dekat kita punya windshield semuanya okey. Sekali rupa-rupanya pada waktu itu tak boleh claim pula. Siapa yang beri kesejahteraan? Kita usaha beli takaful, okey, jangan pula kata tak payahlah kita beli insurans yang kita kan ada assalam. Janganlah begitu tuan-tuan kan. Usaha kena usaha. Tapi maksudnya kebergantungan, namanya tawakal, itu perlu tinggi pada Allah agar apa? Kalau boleh tak payah sampai claim. Ada orang kan beli tu pasal dia kata kalau boleh bang kita nak tukar cermin kereta kita tahun depan, kita bagi pecah sikit. Sampai begitu sekali ada orang buat begitu. Pasal ada student dekat US. Dia beli kereta buruk, kita cari ruang untuk accident. Rupanya sesama kereta Malaysia accident, dua-dua dapat claim lah tuan-tuan. Ethical ke begitu? Tak beretika. Kita kalau boleh, dan kita pun tak nak pening kepala kan? Tak nak pening kepala nak uruskan accident lah apa sebagainya. Tapi orang bila dia meletakkan yang itulah yang paling penting pasal nak kereta baru, dia sanggup beli kereta buruk, beli insurans accident, lepas tu nanti claim. Kalau kita berusaha belilah apa yang patut, insurans coverage apa sebagainya, tapi kita minta Allah kalau boleh tak payahlah banjir, tak payah nak tukar windscreen ke apa, buang masa je kan. Biarlah takaful tu tak digunakan, guna bantu orang lain, dapat pahala. Niat itu kerana apa? Memahami bahawa Allah tu assalam. Allah boleh kontrol segala-galanya ketika dalam keadaan chaotic, dalam keadaan huru-hara, tetap juga Allah yang paling mempunyai kuasa. Itu maksudnya 99 Asmaul Husna itu, kalau kita faham begitu, kita cuba terus baca Quran ini, Allah bawakan lagi begitu kefahaman kita tuan-tuan. Worldview kita akan berubah. Worldview kita berubah. Kita orang lain ke tengah kelang kabut tentang bab tentang keselamatan ke apa lagi nama Allah yang lain. Kalau kita bercakap tentang Al-Hafiz, nak menjaga anak, contohnya kan Allah menjaga anak. Bimbanglah anak saya nanti pergi sekolah ke, nanti pergi universiti, nanti macam mana apa sebagainya. Bila kita ada perspektif tauhid yang berulang-ulang dalam Al-Quran, akhirnya kita kata bahawa saya tak jaga, saya pukul 2 pagi pun saya tak jaga anak saya tidur je. Saya pun dijaga oleh Al-Hafiz yang tak masuk kerengga ke, tak masuk semut ke apa dalam mata saya apa sebagainya tu. Jadi saya nak pergi jaga anak saya pun kena Al-Hafiz yang jaga saya. Jadi akhirnya kita tenang tuan-tuan. Mana yang perlu kita prihatin, kena ambil tindakan, tetapi jangan overthinking ataupun sampai anxiety dan sebagainya. Dan itu antara ubat yang diperoleh daripada ayat 74-75. Buku surat 300, anak-anak meletakkan harapan pada makhluk bukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara makhluknya siapa? Anak biasanya gantung pada siapa tuan-tuan? Mak ayah. Apa contoh anak bergantung pada mak ayah? Duit memanglah kan? Duit tu memanglah confirm lah dengan ayah kan? Tapi kalau katakan sampai dia rasakan bahawa hidupnya itu tidak perlu untuk kita tengok ya, kita kena bimbing mereka agar bergantung hanya pada Allah, bukan pada manusia, idola, teknologi, harta yang tidak punya kuasa sebenar. Apa contoh pada manusia? Dia bergantung sangat pada kawannya. Bila kawannya boycott dia stress out dalam hidup dia. Itu banyak berlaku kan. Orang kata itu anak perempuan, anak lelaki pun sama juga tuan-tuan. Peer pressure amat penting bagi mereka. Kita pun ada pengalaman muda kan. Kita kalau kita punya tudung tak on point pun kan, kita dah rasa kan, kawan kutuk je, jerawat awak tu besar sangat lah, dah mula down dah pada waktu tu ya. Dan dia berlaku real tuan-tuan. Ada orang yang sampai dia tak nak keluar daripada rumah pasal jerawat keluar. Selagi belum make up lagi, dia takkan keluar. Walaupun kena sembahyang ke, nak pergi majlis ilmu ke, takkan keluar. Kerana apa? Saya bergantung pada perspektif orang tengok bahawa muka saya smooth. Sampai tahap begitu sekali. Apabila seseorang meminta endorsement, bantuan daripada manusia, benda tu nampak macam kecil tuan-tuan ya, tapi bagi setengah orang, dia stres tak nak pergi kelas pasal isu tadi. Make up dia terlupa dekat rumah, contohnya kan. Jadi saya nanti Dialah memang dia memberi kesan emosi, tetapi jangan terlampau ekstrim. Dia boleh jadi ekstrim tuan. Yang ekstrim tu bahaya. Ya.
Tidak sedar bahawa apa yang disembah selain Allah itu lemah, ajar bahawa segala sembahan selain Allah, idola, moden, kemasyhuran, tidak mampu membantu dan hanya membuat manusia lebih lemah. Ya, nak dapat like, nak dapatkan komen, nak dapatkan orang mention dekat media sosial, ya. Perkara-perkara tersebut, makin orang mengharapkan orang lain memberi endorsement pada dia, dia makin lemah. Dia makin lemah. Dan ini zaman media sosial, tuan-tuan. Dia bergerak laju untuk memberi kesan itu. Dia ilah baru, tuan-tuan. Ilah baru. Tapi kalau diuruskan dengan betul, maka ia akan menjadi sebagai medium buat pahala yang banyak. Ya. Jangan tersilap saja, jangan sampai masuk hati. Dia hanya diuruskan dengan di tangan sahaja, mencapai objektif dalam kehidupan untuk beribadah pada Allah.